Alin wa ala bihi ajma'in. Baik, tuan-tuan dan puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke webinar Info Sekolah Ulul Albab. Baik, tuan-tuan dan puan, salam sejahtera, salam smart IQ penghafaz semua. Baik, tuan-tuan dan puan, selamat datang ke webinar kita sekali lagi iaitu Info Sekolah Ulul Albab. Sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi dalam majlis kita pada malam ini, saya nak minta anda semua untuk cek dahulu sama ada suara saya ni jelas ataupun tidak. Visual saya ni jelas ataupun tidak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cuba tinggalkan komen anda di ruangan komen. Sebab apa? Kalau kata jelas, komen jelas. Dan kalau kata tak jelas, ibu dan ayah, saya nak minta anda semua komen tak jelas. InsyaAllah tim saya akan bantu. Dan suka juga saya nak ingatkan kepada ibu dan ayah bahawasanya sediakan internet yang cukup laju dan padu untuk webinar kita pada malam ini. Kalau ada masalah skrin hitam ataupun kita punya kamera tak nampak apa-apa, ibu ayah keluar dan masuk semula. Andai kata suara kami ni tak didengari, keluar dan masuk semula. Baik, ibu ayah saya tengok dekat sini, alhamdulillah ramai yang jelas tahniah. Baik, so ibu ayah tak manis kalau kata saya tak kenalkan diri saya dahulu. Baik, tuan-tuan dan puan, saya Aidil Ismail daripada Smart IQ Quranic Center yang mana akan menjadi host anda pada malam ini. Jadi ibu dan ayah, saya dah kenalkan diri saya. Boleh tak saya nak minta ibu dan ayah dan semua peserta kita pada malam ni, semua audiens kita malam ni, kenalkan diri di ruangan komen. Saya nak tengok anda ni daripada negeri mana? Cuba komen sikit. Macam webinar-webinar kita sebelum ni, ramainya yang daripada sebelah selatan. Kali ni saya nak tengok ibu dan ayah daripada mana yang ramai. Gitu. Oh, tu dia orang Selangor. Semangat tu. Selangor. Okey, ada daripada Sandakan Sabah. Negeri Sembilan. Ada yang daripada Putrajaya pun ada. Kita tengok sikit. Mana ramai ni? Okey. Lagi. Okey. So, ibu dan ayah, saya tengok dekat sini ramai yang daripada sebelah selatan lagi. Dan juga ada yang daripada sebelah utara dan daripada sebelah timur. Okey, tapi tak dilupakan juga ada yang daripada Sabah dan Sarawak. Walaupun di seberang sana masih lagi ada tekad yang sangat bagus nakkan anak-anak masuk ke sekolah ulul albab. Baik, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk ke orang kata apa intipati yang lebih dalam, boleh tak sebelum tu saya nak minta ibu dan ayah untuk sediakan beberapa peralatan, contohnya pen, buku, kertas ataupun pensel untuk apa? Untuk catat sebanyak mana nota yang boleh dicatat. Kuat sikit cikgu. Okey, saya cuba kuatkan suara. Baik, jelas tak suara saya sekarang? Alright. Dan okey, bagus Cik Liana kita sebab dah sediakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jelas. Baik, terima kasih sebab respon saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sediakan juga bukan sekadar orang kata peralatan, tapi sediakan fizikal dan juga mental yang betul-betul kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Fizikal kita malam ni, tenaga kita nak guna sebab nak menimba ilmu. Kita punya apa ni? Mental pula, kita nak timba banyak ilmu, banyak information malam ni. So, kita tak mau letih awal. Sebab apa? Info malam ni adalah info yang sangat-sangat berharga. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata nak cari dekat luar, makan masa. Ibu ayah dah berada dalam satu majlis ilmu. Yang mana ibu ayah boleh dapatkan info dengan cepat. Baik, okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang tanya saya, sebab apa ni? Sebab apa pula dah. Okey, ada yang tanya saya, kenapa suara saya slow? Ibu dan ayah, saya nak minta anda untuk upkan volume. Okey, buka volume bagi habis. Ataupun kalau kita memang ada bug sikit-sikit tu, keluar masuk balik. Macam tu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu ayah yang mana sudi meluangkan masa bersama Smart IQ Quranic Center. Yang mana malam ni kalau kita tengok ada yang bekerja, ada yang tengah cuti tapi sudi meluangkan masa, ada yang baru balik kerja tapi sanggup korbankan masa rehat tu untuk anak. Dan juga ada yang dalam perjalanan menuju ke satu destinasi. Sama ada keluar berjalan, nak healing dan sebagainya. Tapi sanggup masuk dalam webinar kita. Baik tuan-tuan dan puan, saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih atas pengorbanan anda. Tiada hasil usaha yang boleh dicapai tanpa usaha, pengorbanan dan juga tuan-tuan dan puan, nak lahirkan seorang hufaz ni bukanlah mudah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah, suka juga saya nak ingatkan kalau ibu ayah boleh buka kamera malam ni. Okey, kenapa saya asyik mention ibu dan ayah? Ada tak adik-adik dalam ni? Cuba komen sikit saya nak tengok. Kalau katalah ada adik-adik dalam ni, boleh tak saya nak minta adik-adik semua orang panggil apa? Jemput ibu dan ayah. Berada dengan ibu dan ayah. Sebab apa? Malam ni, nama macam kita katalah, nama kita malam ni adalah Info Sekolah Ulul Albab. Yang mana kalau boleh saya nak minta adik-adik ajak ibu dan ayah. Okey, join kat sebelah. Sebab apa? Ibu ayah ni dia lebih nak
tahu tentang sekolah ataupun masa depan anak-anak mereka ni. Okey. Baik, kepada yang dah buka kamera, terima kasih atas kerjasama anda. Moga-moga semua yang ada dalam ni dapatlah buka kamera. Supaya apa? Kita walaupun tak bercakap dua hala, tapi kita boleh nampak sesama sendiri. Lagi seronok panel nak present sekejap lagi. Aha, gitu. Baik, tuan-tuan dan puan, kalau pergi ke Tanjung Keramat anak gadis, jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat agar majlis mendapat berkat. Tuan-tuan dan puan, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, saya ingin menjemput Ustaz Abdul Rahman untuk mengalunkan bacaan doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami berhimpun pada hari ini dalam majlis ilmu yang membawa harapan dan impian. Kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu. Jadikanlah program ini sebagai satu medan yang memberi pencerahan dan petunjuk kepada kami sebagai ibu bapa dan juga guru-guru. Ya Allah, bukakanlah hati kami, lapangkanlah fikiran kami, dan tanamkanlah semangat serta kekuatan untuk kami dalam membimbing anak-anak kami dengan ilmu dan hikmah. Dan jadikanlah anak-anak kami dari kalangan huffaz yang tinggi akhlaknya, cemerlang akademik, dan diterima masuk untuk ke sekolah ulul albab seperti yang diimpikan. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu hikmahmu dan limpahkanlah kepada kami daripada khazanah rahmatmu. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مترودا. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Janganlah engkau jadikan dalam kalangan kami ini seorang pun yang celaka atau yang terhalang daripada rahmat-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman kerana sudi mengalunkan bacaan doa untuk kita pada malam ini. Baik, semoga dengan doa tadi, moga-moga majlis kita mendapat berkat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah doa telah pun dialunkan. Baik, sebelum tu saya nak tanya, okey. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam webinar kita ni, saya nak tanya dulu ibu ayah. Saya nak buat survey sikit. Ibu ayah di rumah, berapa ramai yang tahu okey tentang sekolah ulul albab ni? Cuba komen sikit. Kalau kata tak tahu, komen tak tahu. Saya nak tengok berapa ramai yang orang kata apa? Yang tahu sekolah ulul albab ni sekolah apa? Boleh tak komen sikit? Okey, tak tahu. Okey, lagi ibu ayah komen lagi, saya nak tengok berapa persen kita yang tahu. Okey, kurang tahu. Okey. Okey, tak tahu detail. Okey, menghafal Al-Quran. Okey, maksudnya tahu dah sikit-sikit tu.
Okey, kalau saya tengok berdasarkan apa saya buat orang kata analisis sekali lalu lah dekat komen ni kan. Ibu ayah lebih kurang 50% tahu, 50% tidak tahu. Okey. So ibu ayah saya nak bagi tahu kat anda, saya nak buat pendedahan sedikit. Apa tu sekolah ulul albab sebenarnya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekolah ulul albab ni adalah sekolah hasil gabungan akademik dan juga hafazan Al-Quran. Yang mana kalau sebelum ni ibu ayah ada masalah, anak saya minat hafazan, anak saya minat menghafal Quran. Tapi nak cari sekolah yang ada akademik sekali, tak ada lah. Kan? Dekat mana nak cari yang ada, orang kata apa? Yang ada akademik sekali? Tak ada. Okey, ibu ayah, ini antara sekolah yang ada. Sekolah Ulul Albab ni sekolah-sekolah yang ada akademik dan juga hafazan Al-Quran. Ada sebelum ni, ibu ayah dia bercita-cita, saya nak jadikan anak saya ni seorang pegawai bank ataupun engineer. Tetapi orang panggil apa? Penghafaz Al-Quran. So ibu ayah, ini juga laluan untuk anak-anak yang ada minat ke arah akademik, dalam masa yang sama ada juga minat terhadap hafazan Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu juga sekolah Ulul Albab ni dia ada, kalau kita kata yang antara yang famous lah, yang ibu ayah selalu sangat rebut setiap tahun, 3 sekolah utama ni. MRSM Ulul Albab, SMKA Ulul Albab, SBP Ulul Albab. Tapi SBP dengan SMKA ni kalau kita mohon, dia bukanlah sebut SMKA Ulul Albab dak. Dia sebut dekat situ SMKA SMKA Tafiz Model Ulul Albab. Okey, tapi dia lebih kurang je Ulul Albab, yang mana ada hafazan Al-Quran dan yang mana ada akademik dekat situ. Okey, sedikit pencerahan. Dan sekolah-sekolah ni ibu ayah, dia ada temu duga khas. Okey. So kalau ada yang tanya saya, kenapa sekolah-sekolah ni ada temu duga? Boleh tak share sikit pasal apa? Sebab di mana MRSM, SMKA dan SBP ni, dia pun nak mencari penghafaz yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul minat. Sebab tu ada temu duga. Dan nak hadiri temu duga ni ibu ayah tak boleh pergi sembrono je. Yang mana ibu ayah perlu buat persediaan. Dan ada beberapa aspek penting yang akan dikupaskan oleh panel kita sebentar sahaja lagi. Baik ibu ayah, saya nak bagi tahu ibu ayah, kalau baca sekadar baca, buku novel pun kita baca. Kalau menghafal sekadar menghafal, buku sejarah pun kita menghafal. Kalau teknik sekadar teknik, matematik pun ada tekniknya. Tetapi ibu ayah, bila menghafal Al-Quran ni, setiap huruf ada pahalanya. Setiap kalimah mendatangkan ketenangan. Jadi ibu ayah, saya nak bagi tahu, ini antara salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan diberikan kepada kita. Ibu dan ayah, saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua. Dikala ada ibu ayah yang sedang mencari-cari lagi, yang mana masih mencari-cari lagi di manakah minat anak mereka, ibu ayah dah terapkan, orang panggil apa, agama di dalam diri anak masing-masing. Tahniah saya ucapkan dan saya doakan kepada semua ibu ayah yang hadir dalam webinar ini, dan kepada semua ibu ayah di seluruh Malaysia ni pun terbuka hidayah untuk menghantar anak-anak ke Tafiz Model Ulul Albab. Tak kisahlah, tak semestinya Ulul Albab yang kita kata MRSM, SMK dan SBP saja. Masih banyak lagi cabang. Dan semua itu akan dikupaskan juga oleh panel kita sebentar sahaja lagi. Baik, tuan-tuan dan puan, boleh tak saya nak minta anda semua sediakan pen dan pensel. Ataupun pensel, pen, kertas, buku, tak kisahlah apa pun untuk catat beberapa benda yang saya nak sampaikan. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan. Okey, dia macam Darul Quran plus akademik je. Nak tanya, memang wajib anak-anak hafal hafal whole Quran ke? Okey, semua ni akan dikupaskan oleh panel kita saat lagi. So ibu ayah, simpan soalan anda sampai panel kita masuk. Baik, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah ada beberapa yang ingin saya bongkarkan kepada ibu ayah. Antara benda-benda yang akan dikupas oleh panel kita sebentar sahaja lagi, yang pertama berkaitan tentang syarat kelayakan. Okey, nak masuk sekolah Ulul Albab ni ada syarat apa? Okey, kita ni layak ataupun tidak? Kalau tak layak nak buat macam mana? Okey, yang kedua adalah format temu duga. Yang mana nak masuk temu duga ni dia ada format, ada flow dia sendiri. Okey, adakah flow dia ni hanya hafazan semata-mata? Akademik kita tak payah skor. Semuanya itu akan dikupaskan oleh panel kita sebentar sahaja lagi. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis program. Okey, program dekat MRSM ni ibu dan ayah bukan semata-mata Ulul Albab. Ada macam-macam program lagi, contoh IGCSE, okey, technical, step excellent dan sebagainya. Baik, so ibu ayah, yang keempat adalah perbezaan sekolah Ulul Albab. Yang mana sekolah Ulul Albab ni, kita sebut sekolah Ulul Albab, dia tak berapa sama sangat. Dia ada kelainan setiap sekolah tu. So akan dikupaskan sebentar lagi. Dan yang terakhir, ibu ayah, sebab tu saya nak minta dekat anda semua, jangan keluar daripada webinar ni. Sebab yang terakhir ni sangat-sangat wajib
ibu ayah kena tekankan dan beri perhatian 200%. Yang mana yang keempat ini adalah berkaitan tentang cara nak skor temuduga ulul albab. Ibu ayah, kalau kata ibu ayah dah join sampai nombor 4, tapi dah join sampai nombor 4 tapi nombor 5 ni ibu ayah terkeluar. Sayang sebab yang terakhir ni adalah cara kita nak kupas. Okey, anak kita nak lulus temuduga macam mana? Ada tips apa? Ada trik rahsia apa? Semuanya akan dikupaskan oleh panel kita. Dan ibu ayah, saya nak tanya, ibu ayah dah ready ke belum sebelum saya nak jemput panel kita yang special pada malam ini? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya jemput panel ni, cuba komen sikit. Agak-agak siapa panel kita pada malam ini? Kita ada ramai panel dekat Smart IQ ni. Ustaz Tarmizi, Ustazah Syahrul, kadang-kadang kita jumpa Ustaz Azki, kadang-kadang kita jumpa Ustaz Abro. Okey. Ustaz Azhar Idrus, amboi, lain macam. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, ready. Alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dapat buku free tak? Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh check ataupun kita kata boleh refer dengan pegawai ataupun tuan-tuan dan puan-puan pernah check dengan pegawai kita sebelum ni. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ready dah dengan buku dan pen. Okey. Baik, tahniah kepada ibu ayah yang dah bersedia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak memperkenalkan panel kita pada malam ini. Yang mana beliau merupakan seorang ulul albab strategis yang mana telah membantu ribuan ibu ayah untuk memasukkan anak mereka ke sekolah ulul albab. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini ingin menyerahkan pentas webinar kita kepada Ustaz Tarmizi, ulul albab strategis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Temuduga ulul albab bukan sekadar hafazan semata-mata. Ianya tentang karakter, fokus dan confident. Misi ke ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengerusi majlis Encik Aidil, Ismail, yang saya raikanlah, yang saya hormati sekalian, yang saya nak berjumpa pada malam ini, ibu ayah yang bersama dengan saya. Tapi tuan-puan, sebelum saya mula, boleh tak komen sikit, adakah suara saya jelas ataupun tidak? Saya takut anda suara saya tak jelas. Jelas tak? Jelas. Okey, baik. Jelas Jelas. Alhamdulillah. Izhar Izhar halqi. Jelas. Alhamdulillah. Baik. Ibu ayah, terima kasih kerana sudi hadir dalam program malam ni. Okey. Seramai 237 orang bersama dengan saya dalam Zoom. Saya juga bersiaran secara live juga di TikTok. Okey tuan-puan. Terima kasih. Cuma kat TikTok tak nampak lah slide saya kan. Dekat Zoom nampak slide saya, dekat TikTok tak nampak slide saya. Tak apalah. Siapa yang melihat di TikTok tu tak apa. Tuan-puan boleh follow saya dulu. Okey. Yang dalam sekarang ni, apa yang saya nak tanya, anda semua ibu ayah yang mendengar saya ni baru berjumpa dengan saya first time ke ataupun dah pernah masuk program saya sebelum ni? Kalau siapa yang baru komen 1, siapa yang pernah masuk komen 2. Yang baru komen 1, yang lama komen 2. Oh, 1. Ramai ramai yang baru saya tak pernah tengok. Ada yang pernah tengok saya. Pernah join. Tak ramai lah, yang baru tak ramai. Kebanyakannya yang barulah. Alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-puan, malam ini bersiaran secara langsung kita nak membincangkan berkenaan dengan Sekolah Ulul Albab, MRSM, SMKA, SBP dan Sekolah Ulul Albab yang lain. Okey. Sebelum saya nak bercerita lebih lanjut, kan, tadi host kita, pengacara majlis, bertanya berkenaan dengan Sekolah Ulul Albab. Tahu ke tak tahu?
kan? Dan saya tengok ramai orang cakap tak tahu, kan? Mungkinlah saya boleh bagi secara asas, secara ringkas. Sekolah Ulul Albab ni tuan-puan adalah sekolah yang menawarkan pembelajaran akademik plus dengan hafazan Al-Quran. Ustaz boleh kuatkan suara sikit tak? Tak kuat. Tak kuat ke? Ni saya pegang mic. Saya dekatkan dekat apa mic saya. Okey tak? Suria tisu kalau saya dekatkan. Kuat tak? Saya dekatkan. Saya kena pegang lah mic ni. Alright. Okey, alhamdulillah. Yalah, faham lah kan. Kalau tak jelas, tak syok lah dengar kan. Jadi tuan-puan, sekolah Ulul Albab senang faham adalah sekolah yang ada hafazan Al-Quran dan sekolah yang ada akademik. Dia campur dua-dua sekali. Okey? Hafazan Al-Quran plus dengan akademik. Okey? Tuan-puan, kalau saya cakap utara terlalu pekat, tuan-puan komen lah. No? Kalau tak faham, beritahu lah. Kadang-kadang saya terkeluar kepekatan saya tu. Okey? Masa kita belajar dulu tak ada program ni kecuali masuk Darul Quran, betul? Okey. Baik. Jadi tuan-puan, senang faham macam itulah. Sekolah yang ada hafazan Quran 30 juzuk dan sekolah yang ada akademik. Tak tinggal dua-dua lah. Jadi tuan-puan, saya tak mau panjang-panjang ni. Saya nak teruskan dengan saya punya slide. Sekejap lagi, kalau saya panjang lagi, takut habis lambat. Right. Jadi tuan-puan, sekolah Ulul Albab. Apa-apa pun, sebelum kita nak mula, saya nak tanya soalan kepada anda. Secara serius. Tuan-puan boleh komen. Kenapa tuan-puan join program pada malam ni? Kenapa tuan-puan hadir pada malam ini? Kenapa? Kalau kat TikTok, kenapa tuan-puan nak sangat anak masuk sekolah Ulul Albab? Tu. Soalan yang paling tepat sekali. Kenapa nak sangat anak masuk sekolah Ulul Albab? Di TikTok pun boleh komen. Dekat Zoom pun boleh komen. Kenapa nak sangat ni anak masuk sekolah Ulul Albab? Sebenarnya nak apa sebenarnya? Nak balance dunia akhirat. Nak tahu detail. Nak tahu detail je. Nak anak hafal Quran. Saya tak mampu hafal, alhamdulillah. Niat yang baik. Anak minat hafazan. Syikin kalau kat TikTok, Syikin nak ilmu dunia dan Quran. Okey. Anak ada bakat menghafal, alhamdulillah. Nak seimbang hafazan dan akademik. Baik. Kenapa saya tanya soalan ni, tuan-puan? Saya tanya soalan ni bukan saja tanya. Soalan ni saya tanya sebab saya tak mau tuan-puan niat tu tak betul. Kan? Dia satu je. Kebanyakan ibu ayah. Tuan-puan komen lah setuju ataupun tak setuju. Kebanyakan ibu ayah yang mahukan anak mereka masuk ke sekolah Ulul Albab, satu je sebab dia. Paling besar. Itu kalau saya. Tak tahu lah tuan-puan macam mana. Niat saya memang saya nak anak hafal Quran. Kalau saya, niat saya nak anak saya menghafal Quran. Sebab kalau anak saya hafal Quran, insya-Allah hak lain pun akan dapat. Tak tahulah tuan-puan setuju ataupun tak setuju. Kan? Pandangan saya macam tu. Dia pandangan masing-masing lah. Kan? Bila anak minat hafal Quran dan anak hafal Al-Quran, insya-Allah hak lain-lain tu akan menyusul. Tapi kalau anak kita fokus akademik, memang tak hafal Quran, dia takutlah juga kan. Takut ambil akademik saja, Al-Quran tak dapat. Setakat nak baca Quran biasa-biasa tu, mungkinlah boleh kan. Tapi risau. Tapi kalau hafal Quran, bagi saya, yang lain-lain tu akan dapat. Jangan risaulah. InsyaAllah. Itulah. Kan, tu niat saya. Tak tahulah. Sebab tu tuan-puan pun kena ada niat yang betul. Kan. Kadang-kadang tuan-puan, bila kita nak anak kita hafal Al-Quran, dia lain tau. Dia rasa dalam hati tu lain. Kan. Dia tak sama. Aku nak anakku masuk MRSM. Aku nak anakku hafal Al-Quran. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih berasa lah. Yang mana yang lebih berasa? Dia lain. Kan? Alright. Sedikit orang kata motivasi diri. Kan? Sebab kadang-kadang ibu ayah tak hafal Quran. Kan? Ibu ayah ramai yang tak hafal Quran. Jadi kalau nak anak hafal Quran, why not? At least kalau kita ada anak 3 orang.
Kalau kita ada anak 3 orang. At least, daripada 3 orang tu, seorang hafal Quran jadilah. Betul tak? Seorang hafal Quran jadilah, seorang je. Dalam satu family, ada satu Al-Hafiz. Jadilah. Kan? Alright. Jadi tuan-tuan, alright. Sekarang ni tuan-tuan, anda boleh keluarkan buku nota anda. Anda boleh ready dengan pen anda. Saya akan masuk topik kita yang pertama. Saya nak cerita tentang aliran ataupun program. Aliran ataupun program yang berada di MRSM, SMKA dan SBP. Okey, tuan-tuan kena faham dulu secara orang kata umum. Faham dulu. Okey. Kalau kita lihat kenapa tuan-tuan kena tahu tentang aliran ataupun program yang berada di MRSM? Yang pertama, MRSM ada berapa program? Yang ni yang saya tahulah. Tak tahulah, kemungkinan ada tambah lagi. Saya rasa ada lagi. Okey, yang pertama, MRSM Premier. Ni aliran ataupun program MRSM. MRSM Premier. Untuk apa MRSM Premier ni? Dia lebih kepada matematik dan sains. Pembelajaran STEM A. Kan? MRSM Bintara. MRSM Bintara ni saya tak berpandai sangat. Okey, tapi MRSM Bintara ni tak salah saya dia kumpulkan orang panggil cream of the cream. Tak salah saya. Dia macam budak-budak cerdik pandai ni masuk MRSM Bintara memang hak budak betul-betul cerdik. Kan? Leadership, STEM excellent. Oh samalah STEM excellent dengan Bintara sama. Saya pun tak berapa pasti. 3 MRSM Ulul Albab. Yang ni insya-Allah saya boleh bantu. Memang pelajar saya semua Ulul Albab. Okey. 4 MRSM IGCSE. IGCSE ni MRSM yang kalau anak perempuan minat bahasa Inggeris, saya galakkan masuk MRSM IGCSE. Dan yang terakhir MRSM Technical. Kalau anak minat ke arah engineering, anak minat ke arah robotik, anak minat ke arah technical ni kan, masuklah MRSM Technical. Okey, baik. Yang kedua, kita tengok pula aliran SMKA. SMKA ada 2 jenis aliran. Ramai orang rasa SMKA ada 1 jenis ya. SMKA ya. Tak, SMKA ada 2 jenis. Okey, ada SMKA aliran agama dan ada SMKA aliran tahfiz model ulul albab. Aliran tu boleh pilih ke? Boleh. Nanti tuan-puan, kenapa tuan-puan kena ambil tahu? Nanti nak isi borang nanti. InsyaAllah nak isi borang akan berlaku pada bulan 8 insya-Allah kalau mengikut pengalaman tahun-tahun sebelum-sebelum ni. Okey, tahun lepas pun 2025 permohonan buka pada bulan Ogos. Alright. Alright. Next, kita tengok pada SBP pula. SBP ada 3 aliran. Aliran perdana, aliran agama, aliran tahfiz model ulul albab. Ni 3. Kena tahulah. Kenapa tuan-puan kena tahu? Sebab kita nak lihat anak kita sesuai masuk sekolah aliran mana. Jangan kita tampak je anakku nak masuk MRSM. Masuklah MRSM. Sedangkan MRSM tu ada banyak jenis. Jangan main letak MRSM ikut suka, tak sama. Okey, dan saya nak tuan-puan perasan tak? Apa kalau tuan-puan perasan, tuan-puan komen perasan. Okey. Tuan-puan perasan tak? Kalau MRSM, dia panggil ulul albab. Tapi kalau SMKA dengan SBP, dia tak panggil ulul albab. SMKA dan SBP, dia panggil tahfiz model ulul albab. Nampak dah beza dah? Kau tak perasan? Temua. SMKA dan SBP, dia panggil TMUA, temua. Tapi kalau MRSM, dia tak ada temua. Dia MRSM ulul albab saja. Kenapa? Tak perasan. Dekat TikTok orang komen tak perasan. Sebenarnya ada beza mana? Sebenarnya ada beza. Tuan-puan jangan kena ambil tahu. Macam ni Kalau MRSM ulul albab, okey, perkataan ulul albab. Kenapa dia tak ada tahfiz model ulul albab? Sebab di MRSM ulul albab itu adalah program. Dia adalah program tambahan. Berbeza pula dengan SMKA dan SBP temua.
Dia bukan program tambahan. Dia adalah silibus. Bila dikata silibus, ada subjek yang akan masuk ke dalam sijil SPM. Yang dia belajar tu dia ada silibus. Sebab itulah kita panggil sebagai SMKA dan SBP Temur. Ada dua subjek tambahan dekat SMKA dan SBP Temur. Subjek yang pertama kita panggil sebagai subjek Maharatul Quran dan subjek yang kedua adalah subjek Hifzul Quran. Maksudnya Temur ni ada extra subjek dalam SPM nanti, betul? Dia ada kelebihan lah tuan-puan. Dia ada kelebihan. Dua subjek ni tuan-puan, Maharatul Quran dengan Hifzul Quran akan masuk dalam sijil SPM. Sebab tu lah kalau tuan-puan perasan, budak-budak sekolah Ulul Albab, dia sampai 12 subjek. Kalau perasan lah. MRSM Ulul Albab tak ada sampai 12 subjek. Berkemungkinan 9 atau 10 saja. Okay. Dan apa lagi kelebihan dia? Kalau anak tuan-puan ambil Ulul Albab di MRSM, sijil hafazan akan dikeluarkan sendiri oleh pihak MARA, tetapi kalau sijil hafazan di SMKA dan SBP Temur akan dikeluarkan oleh pihak JAKIM. Kenapa ada perbezaan ni? Kenapa? Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan rasa tuan-puan nak bagi anak masuk yang mana? MRSM ke, SMKA ke, SBP? Jawapan saya yang mana-mana pun okey. Sebab apa tuan-puan? Tuan-puan kena tengok kepada kesesuaian anak. Kalau tuan-puan memang nak anak fokus nombor 1 akademik, bagi dia masuk MRSM Ulul Albab. Tapi kalau tuan-puan nak anak memang nak fokus kepada hafazan Quran, nombor 1 tu kepada Al-Quran, bagi saya masuk kepada SMKA ataupun SBP Temur. Jadi beza. Bila dapat lanjutan pelajaran, ada bantuan dari kerajaan tak? Confirm ada bantuan. Sangat-sangat ada. Ada tuan-puan, kalau tuan-puan tengok daripada MRSM, berapa banyak bantuan. Bila dah habis pelajaran, nak sambung pula ke mana? Nak sambung ke Jordan. Nak sambung ke mana? Ke arah aliran Al-Quran. Boleh je, tak ada masalah pun. Sekolah mana yang top? Banyak sekolah yang top. Saya pun tak ingat sekolah yang top-top ni. Tapi, dia bukan berkenaan top. Okey, kalau saya tengok ni, kita tengok pada anak. Kalau anak kesesuaian dia, tuan-puan, tak semestinya kalau sekolah tersebut dapat top SPM. Sesuai anak kita masuk, anak kita akan dapat top SPM. Tak, bukan macam tu. Dia kena tengok kepada kesesuaian. Anak kita sesuai macam mana, nak masuk apa, barulah betul. Jangan duk kira, top SPM, bagi anak masuk sekolah top SPM. Salah tu. Anak kita tak semestinya semua sama. Mana sama? Ada anak lebih kepada nak minat hafazan Quran. Ada anak yang minat ke arah sains, ada anak minat ke arah nak menjadi orang kata usahawan, ada anak nak berminat nak menjadi doktor pakar, kan? Ada anak minat nak jadi sebagai ahli sukan. Setiap pelajar tak sama. Tengoklah pada kesesuaian, kita masukkan anak mengikut kesesuaian. Alright. Settle lah. Saya tak mau banyak-banyak bab ni sebab yang ni dia perkara kecil je. Alright. Yang ni saya nak pesan. Alright. Ustaz, program hafazan dekat SMKA, MRSM, SBP ni semua memang wajib hafal whole Al-Quran. Okey, soalan yang bagus. Fatin Bazlina. Terima kasih soalan. Alright. Berkenaan dengan hafazan. Okey, kalau SMKA dan SBP Temur, hafazan wajib 30 juzuk. Boleh? Faham? Kalau MRSM, tak wajib. Tak wajib 30 juzuk. Minimum 10 juzuk sahaja. Kalau MRSM. Okey tak? Faham Saya harap faham. Alright. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak cerita berkenaan dengan ekosistem tahfiz akademik. Kenapa saya nak tunjuk benda ni? Ekosistem tahfiz akademik. Tuan-puan kena faham di Malaysia ada banyak terdapat banyak sekolah tahfiz berakademik. Salah satunya MRSM Ulul Albab, okey, SMKA Ulul Albab, SBP Ulul Albab. Ni ulangan ke live. Kalau saya ulang, saya tak boleh baca komen daripada Syed Ahmad Luqman. Saya sebut satu-satu. Bukan ulangan tapi live. Okey. Baik.
Tahfiz berakademik ada banyak sebenarnya. Bukan semata-mata dekat MRSM, SMKA dan SBP sahaja. Okey, saya tunjuk tuan-puan. Tuan-puan, okey, saya tak mau tunjuk yang apa senarai sekolah. Lagi panjang cerita. Saya nak tunjuk ni. Okey. Saya tunjuk benda ni. Okey, yang ni part yang penting. Tuan-puan nampak tak yang duk berkelip-kelip? Selain daripada MRSM, SMKA, SBP, ada perkataan dia tulis tahfiz KBT dengan tahfiz swasta. Saya nak tanya satu soalan kepada anda. Tuan-puan yang lama mungkin tuan-puan dah biasa dengan soalan ni. Yang baru ni. Tuan-puan tahu tak? MRSM, SMKA, SBP saingan sangat sengit. Soalan saya kepada anda. Pernah terfikir tak? Kalau anda mohon MRSM, SMKA, SBP dekat anak, dia tak dapat. Mana-mana sekolah tak dapat. MRSM, SMKA, SBP. Tuan-puan nak buat apa? Cuba jawab komen. Cuba jawab dalam komen. Anda mohon MRSM, anda mohon SMKA, anda mohon SBP. Bila keluar sahaja keputusan, anak tak dapat mana-mana. MRSM tak dapat, SMKA tak dapat, SBP pun tak dapat. Tuan-puan nak buat apa? Tahun ni yang viral ramai yang berkualiti yang tak dapat. Betul Fazlinda? Saya pun tengok je kan. Pergi sekolah model khas, SAM. Mungkin hantar ke swasta. SABK, KAA, SABK, tahfiz swasta. Terpaksa hantar swasta. Rayuan pun belum tentu tuan-puan boleh dapat. KAA. Buat rayuan. Rayuan tak belum tentu tuan-puan. Bagi saya rayuan ni bolehlah nak jadikan sebagai option. Tapi kalau rayuan tak dapat nak buat macam mana? Okey, dia macam ni. Kenapa saya tanya soalan macam ni? Sebab saya nak membuka minda anda semua. Ibu ayah, tuan-puan kena fikir, kena cari maklumat, kena tahu tentang perkara ni. Macam ni ya. Kita faham, kadang-kadang kita usaha bersungguh-sungguh. Tapi tuan-puan, kita kena faham juga dari segi persaingan dan kita kena faham juga dari segi tempat kosong. Tuan-puan tengok tahun lepas 2025. Okey, 2025. Tahu tak permohonan untuk MRSM, SMKA, SBP berapa ramai? 200,000 lebih. Saya selalu ulang benda ni. Yang mohon 200,000 lebih. Yang berjaya dalam lingkungan 27,000 ke bawah. Yang berjaya dalam lingkungan 27,000. Yang mohon 200,000 lebih. Tuan-puan nampak tak? Jurang perbezaan tu. Yang mohon 200,000, yang berjaya lebih kurang dalam 27%. 27,000. Jadi berapa persen tuan-puan yang berjaya? Lebih kurang dalam 10% saja, 10% saja yang berjaya sebenarnya. Yang tak berjaya tu, yang gagal tu lebih kurang 90%. Yang tak berjaya dapat MRSM, yang tak berjaya dapat SMKA, yang tak berjaya dapat SBP. Dan kalau benda ni berlaku dekat anak tuan-puan, tuan-puan nak buat apa? Kan? Ada orang kata, masuklah sekolah harian biasa, Ustaz. Okey je kalau tuan-puan rasa nak masuk SMK harian biasa. Teruskan. Saya tak kata SMK harian tu tak bagus. Ramai je yang masuk SMK harian berjaya je. Kan? Cuma kadang-kadang kita sebagai parent, kita naklah anak kita masuk sekolah-sekolah yang baik. Kan? Kalau boleh kita tak maulah masuk SMK harian biasa. Sebab apa? Sebab kita nak anak hafal Quran. SMK harian biasa tak ada hafal Quran. Tu je lah yang kita fikirkan. Even KAA, kelas aliran agama, ada hafal Quran tak? Tak ada hafal Quran. KAA, kelas aliran agama.
Dia bukan kelas hafazan Quran, dia bukan ada silibus hafazan Quran. KAA kelas aliran agama, silibusnya lebih kurang macam SMKA aliran agama biasa je. Ha. Sebab tu lah tuan-puan, tolong ambil tahu. Okey, dengar. Yang ini penting. Sebab itulah saya selalu pesan kepada ibu ayah, tolong ambil tahu tentang kewujudan sekolah lain. Seperti, ni, tengok ni. Tahfiz KBT. Kalau tuan-puan kenal dengan sekolah Imtiaz, kalau tuan-puan kenal dengan sekolah Smawib, kalau tuan-puan kenal dengan sekolah MITS MITS, kalau tuan-puan kenal dengan sekolah SABK aliran KBT, kalau tuan-puan kenal dengan sekolah SMAN, kalau tuan-puan kenal dengan sekolah apa lagi? MTSD, kalau tuan-puan kenal dengan sekolah MTNP, Mahat Tahfiz Negeri Pahang, itulah sekolah-sekolah yang menawarkan pembelajaran sama seperti Ulul Albab, yang tak ramai orang tahu dan orang kadang-kadang dia tak perasan, dia terlepas pandang. Bila dia mohon tuan-puan, bila permohonan buka, dia isi MRSM, SMKA, SBP. Tuan-puan isi borang MRSM, SMKA, SBP, baru satu borang. Yuran tinggi. Tak, yang saya cerita tadi tak, yuran tak tinggi, bukan swasta. Yang saya cerita tadi bukan swasta. Sekolah yang saya cerita tadi, sekolah yang berada di bawah kelolaan kerajaan negeri. Sekolah yang berada di bawah yayasan negeri, di bawah Jabatan Agama Islam, di bawah Badan Zakat, di bawah SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Yuran mahal ke tuan-puan? Tak mahal. Tahfiz swasta lain lah. Tahfiz swasta yurannya memang tak payah cakap lah. 400 ke 500. Maktab Mahmud Kedah. Maktab Mahmud Kedah bukan hafazan Quran. Dia tak ada, dia bukan tahfiz. Maktab Mahmud Kedah. Kalau Terengganu banyak. Tuan-puan, Terengganu banyak, Kelantan banyak, Selangor banyak, Kedah banyak. Kenapa saya kata banyak ni, tuan-puan? Kalau tuan-puan ada buku ni. Siapa yang ada buku ni, tuan-puan boleh tengok ni. Kalau kat TikTok tuan-puan. Ni kalau ada buku ni. Sebab dalam buku ni, saya bukan nak promote tau, tapi saya nak bagi tahu. Kadang-kadang orang tak tahu berkenaan dengan senarai sekolah. Okey, senarai sekolah yang tuan-puan boleh mohon selain daripada MRSM, SMKA, SBP. Ni tuan-puan. Yang ni saya kata ni sekolah KBT. Kedah ada, KL ada, Perak ada, Negeri Sembilan ada, semua ada lah. Yuran. Ada tuan-puan, kalau dekat Kedah ni, MTSD, Mahat Tahfizan Nur Rahman, sebulan baru 60 lebih tuan-puan. Yuran. 63 ringgit tuan-puan, yuran. Sekali makan habis RM60 tu. Okey, tapi tuan-puan kena tengok lah, ada sekolah yang mengutamakan anak negeri masing-masing. Okey? Nak dapat mana buku tu Ustaz? Tengok kat TikTok saya. Dekat TikTok saya. Dekat showcase TikTok saya kalau nak belilah. Okey? Dalam ni bukan senarai buku, senarai sekolah saja. Segala panduan nak masuk sekolah Ulul Albab from A to Z ada dalam buku ni. Cuba tengok kat TikTok saya. TikTok saya Tarmizi Ulul Albab. Kalau nak dapatkan lah. Okey? Boleh buat sebagai panduan. Okey ke tuan-puan? Tuan-puan faham tak ni apa saya cerita ni? Cuba komen Zat. Faham tak setakat yang saya duduk cerita ni? Dah 9.20 dah. Saya takut saya duduk cerita, saya duduk hinyak, saya duduk beletak, orang tak faham. Saya kadang-kadang tuan-puan, tuan-puan orang utara ni nampak bila cakap tu macam kasar, tapi tuan-puan naknya saya baik je. Kenapa saya cerita pasal benda ni? Sebab saya nak tuan-puan faham. Nanti bila anak tuan-puan nak mohon, jangan isi satu borang. Isi banyak borang. Okey, pelajar saya tiap-tiap tahun saya akan paksa mereka untuk isi sampai 10 borang. Isilah. Tak tuan-puan, isi borang bukan teruk pun tuan-puan. Isi borang MRSM, SMKA, SBP baru satu borang. Imtiaz isi borang. Okey, kalau duduk Selangor dia mesti nak mohonlah MITS isi borang. Tu Samti Semawi tu boleh je nak isi borang. Apa lagi? Sekolah tuan-puan, kalau ada sekolah menengah agama negeri bawah Jabatan Agama Islam, isi borang. Kalau ada SABK yang boleh mohon, isi borang. Pelajar saya baru je jumpa banyak pelajar saya yang berjaya yang dah dapat keputusan, Ustaz dapat sekolah ni dapat. Ustaz dapat sekolah ni.
dapat sampai 3 tawaran sekolah, dapat 5 tawaran sekolah, dapat 6 tawaran sekolah. Tuan-puan, bila dapat, saya cerita benda ni supaya tuan-puan boleh membuka peluang kepada anak-anak. Saya cerita bukan saja-saja. Okey? Saya cerita ni benda tuan-puan, kan? Supaya tuan-puan nampak, oh rupanya ada peluang yang lain, boleh boleh isi borang lagi. Oh, boleh boleh apa buka peluang pada anak, kan? Macam mana nak tahu bila open untuk apply? Okey, macam ni. Siapa yang nak tahu bila borang-borang pendaftaran ni buka, tuan-puan, dia selalu buka pada lebih kurang apa hujung-hujung tahun lah, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, kan? Tapi macam mana nak tahu nak isi borang dekat mana? Macam mana nak tahu tentang borang ni dah buka? Sebab tu tuan-puan, kalau tuan-puan berada di dalam grup parent, tuan-puan berada dalam grup parent kan? Ni TikTok mungkin tak ada dalam grup parent. Orang yang tak TikTok mungkin tak berada dalam grup parent. Kan? Siapa yang dengan saya live dekat Zoom ni berada dalam grup parent kan? Tuan-puan janganlah keluar. Kenapa saya kata jangan keluar? Sekarang ni mungkin tuan-puan rasa macam alah relax lah awal lagi. Tuan-puan, nanti bulan 8, bulan 9, bulan 10, tuan-puan percayalah grup tu lah yang akan membantu anda. Dalam grup tu, parent-parent yang lain pun akan berkongsi pendapat, berkongsi tentang borang sekolah mana yang dah buka pendaftaran, macam mana nak mohon dalam tu. Tim saya pun akan berkongsi dalam grup tu. Jadi tuan-puan, tak payahlah keluar dari grup. Tapi kalau tuan-puan nak keluar pun tak apalah, keluar je. Benda bukannya ada paksaan. Saya suruh duduk dalam grup tu bukan sebab apa. Sebab at least adalah manfaat untuk anak kita. Tu je. Kan? Kita ni, kita kena sedar. Aku ni tak tahu sangat pasal benda-benda ni. At least ada orang nak bantu, ada orang cerita, ada orang habaq. Boleh aku ambil manfaat pada benda tu. Betul tak tuan-puan? Saya cerita ni. Betul tak? Saya tak tanya tuan-puan. Apa yang saya duk cerita tuan-puan, ada siapa ajak tak? Ada siapa cerita tak? Ada siapa buat kelas tak? Tak ada tuan-puan. Tak ada. Kan? Dulu, saya pun tak tahu tuan-puan benda-benda ni. Saya pun tak tahu. Saya terus terang. Mana saya tiba-tiba terus tahu semua? Tak. Tak ada siapa mendedahkan tentang benda ni. Tak ada siapa pun nak cerita. Tak ada siapa nak habaq. Tak ada siapa dah bantu. Sebenarnya memang ibu ayah tu kena inisiatif sendiri. Kena usaha sendiri cari maklumat, cari info. Okay? Cuma saya adalah sedikit, orang kata, tahulah sikit kan. Nak kata saya pandai, saya tak pandai. Tapi saya tahulah sikit. Saya kongsilah. Alhamdulillah, banyak tahun dah. Tiap-tiap tahun saya berkongsi, Alhamdulillah, banyak bantu parent-parent. Alhamdulillah. Kan? Tu je tuan-tuan. Kurang-kurang apa yang saya bantu, adalah rezeki saya, manfaat saya akhirat kelak kan. InsyaAllah. Kan, saya duk mengajar orang masuk sekolah-sekolah hafal Quran. Anak dia hafal Quran. Kan? Anak dia hafal Quran, saya berdapat manfaat. Mungkin saya tak dapat manfaat kat dunia. Kan? Tu je, saya niat saya tu je. At least apa yang saya bagi ni, sebab tu saya ada program yang tuan-puan, saya ada program percuma, ada program berbayar kan. At least program percuma ni, inilah orang kata usaha saya lah. Nak bantu parent-parent yang nak anak hafal Quran, inilah usaha saya. InsyaAllah. Saya bantu macam tu lah. Okey, seterusnya, tuan-puan tengok ni. Tahfiz swasta. Saya tanya soal, saya jawab soalan lagi, dia takut panjang. Tuan-puan Sat lah. Tuan-puan Sat. Saya jawab soalan. Tahfiz swasta, kalau tuan-puan ada duit lebih sikit, tuan-puan masuklah. Kalau ada orang kata berkemampuan. Ada ibu ayah dia berkemampuan nak hantar anak ke tahfiz swasta. Ada ibu ayah tak berkemampuan. Tak apalah yang tak berkemampuan, tadi saya cerita dah kan. Macam mana nak mohon tahfiz-tahfiz yang lain. Tapi kalau anda berkemampuan, kan, memang nak sangat anak hafal Quran, why not anda masukkan ke tahfiz swasta? Banyak je tahfiz swasta yang bagus. Okay. Dekat TikTok, siapa yang nak masuk grup parent, tuan-puan, DM saya lah. DM saya. Nanti tim saya respon. Okay. Comel, macam mana nak masuk program percuma? DM saya lah, senang. Dekat TikTok ni dia payah sikit. DM saya je, senang. Nanti program percuma ni banyak je. Saya buat tiap-tiap bulan dah. Ustaz, ada bantu kelas apa-apa tak untuk bantu anak? Sebab saya tak boleh stay dalam live lama-lama. Ada kerja lain. Boleh dapat input apa-apa kalau Ustaz ada bantu. Ada je. Kelas dengan saya ada je, tuan-puan. Saya memang ada kelas.
Saya pun tuan-puan nak masuk pun boleh, tak mau masuk pun tak ada masalah. Okey je. Tapi kalau tuan-puan nak tahu pasal kelas, saya boleh cerita. Sat. Saya nak cerita sikit lagi. Sikit lagi saya nak cerita. Boleh Boleh tak? Yang nak tahu pasal kelas tu boleh tak tunggu Sat? Boleh Alright. Jadi tuan-puan, alright. Sekarang ni kita beralih pada topik yang seterusnya. Okey, boleh saya tahu pasal kelas? Boleh Sat. Sebentar. Pasal kelas Sat. Okey, sekejap lagi saya cerita pasal kelas. Boleh kan? Boleh tunggu Sat kan? Okey, macam ni. Berkenaan dengan flow temuduga ulal bab. Ini topik yang penting. Kalau tuan-puan ada buku nota, ada pen, tuan-puan catat benda ni. Alright. Tuan-puan nampak Di sini saya tunjuk cerita sikit. Okey, kalau tuan-puan nampak ni, kalau tuan-puan nak anak masuk sekolah ulul albab, benda ini akan berlaku kepada anak anda. Saya nak tuan-puan salin dulu. Pendaftaran, yang pertama apa akan berlaku? Pendaftaran, ujian tahriri, bilik kuarantin, bilik panel. Okey. Apa yang tuan-puan nampak sekarang ni, saya tengah cerita macam mana temuduga tu berlaku. Kenapa ibu ayah kena ambil tahu? Sebab ibu ayah lah yang akan bantu anak-anak untuk bagi anak-anak bersedia. Kalau tuan-puan tak tahu, tuan-puan pun takkan boleh bantu anak-anak. Percayalah kat saya. Tuan-puan, saya cerita ni, tuan-puan tengok dulu. Pendaftaran, ujian tahriri, bilik kuarantin, bilik panel ni, benda ini akan berlaku dalam temuduga. Okey, saya terang satu persatu. Okey, saya akan terang satu persatu. Benda apa ni? Pendaftaran, ujian tahriri, bilik kuarantin, bilik panel. Okey, sebab apa? Tuan-puan tengok ni Sebelum saya cerita pasal benda ni, saya nak cerita pasal ni. Okey. Okey ke? Saya nak teruskan tentang temuduga ulul albab. Macam mana nak dapat info kelas tu? Awak semua duk tanya pasal kelas ni. Okey, Ustaz, 5 minit. 5 minit. Okey. Macam ni tuan-tuan. Dalam temuduga ulul albab, okey, ada 4 perkara penting yang tuan-puan kena betul-betul pastikan anak boleh skor. Okey. Yang pertama, ujian tahriri. Yang kedua, ujian hafazan. Yang ketiga, ujian tilawah. Dan yang keempat, ujian komunikasi. 4 perkara ini akan berlaku dalam temuduga anak anda. Okey kan tuan-puan? Saya nak cerita pasal temuduga ni. Tuan-puan komen sikit. Kalau okey, sebut okey. Kalau tak okey, saya takut tak okey. Saya takut macam tak ada respon. Nak tahu pasal temuduga? Okey, saya teruskan. Okey, baik. Tuan-puan kalau ada buku nota, tuan-puan salin. Okey. Dalam temuduga ulul albab, 4 benda ni ada markah dia. Dalam temuduga ulul albab. Kalau tuan-puan nak mohon MRSM ke, SMKA ke, SBP ke, imtiaz ke, apa ke, lebih kurang sahaja dia punya temuduga. Tak lari sangat. Cuma kalau tuan-puan tengok ni, tahriri, hafazan, tilawah, komunikasi, tahriri dekat MRSM tak ada. Okey? Okey. Ustaz, kalau dah agak minum air dulu Ustaz. Boleh. Okey. Untuk tahriri. Siapa tahu tahriri tu apa? Sebelum saya teruskan, siapa tahu tahriri tu apa? Tahriri, salin atau tulis balik soalan. Oh, Mustafa Ahmad pernah masuk kelas saya ke? Dr. Zai, pendaftaran tahriri, bilik kuarantin, bilik panel. Tulis ayat Quran. Ujian bertulis, betul. Ujian bertulis, tuan-puan. Dalam temuduga ulul albab, okey, anak tuan-puan nanti dia ada ujian bertulis, ujian tulis ayat Quran yang kita panggil sebagai ujian tahriri. Okey. Tuan-puan rasa susah ke senang tahriri? Tulis ayat Quran. Tulis ayat Quran. Rasa senang. Tuan-puan boleh tulis ayat Quran? Susah. Boleh Saya yakin kalau ibu ayah saya suruh ibu ayah tulis ayat Quran pun belum tentu boleh buat. Betul tak?
Saya pun sendiri tuan-tuan kadang-kadang saya pun nak tulis ayat Quran. Kan senang nak tulis ayat Quran. Okey. Baik. Tapi tuan-puan kena faham. Ujian untuk anak-anak darjah 6 tuan-puan. Mereka ni darjah 6. Kan? Bila darjah 6, Bismillah boleh lah. Boleh lah kan. Tu pun bila tentu boleh tak baris kan. Bismillah, Bismillah tu memanglah kita boleh tulis. Nak tak baris bagi betul tu, yakin tak betul? Okey. Cuma level darjah 6 punya ujian penulisan ayat Quran ni bukannya level tinggi. Okey, kenapa ada tahriri ni? Sebab apa tuan-puan? Sekolah ulul albab nanti pelajar-pelajar akan diberikan Al-Quran yang kosong. Kalau tuan-puan ingat tentang kisah arwah Nurli. Ingat tak? Nurli daripada UPSI tu. Siapa ingat? Yang dia tulis Al-Quran dia sendiri tu. Kan? Dia ada pegang Al-Quran dia sendiri. Dan dalam Al-Quran tu memang tulisan dia sendiri. Setiap pelajar yang menghafal Al-Quran memang akan diberikan Al-Quran yang kosong, buku kosong untuk menulis ayat Al-Quran sendiri. Kan? Ingat orang kampung saya. Kan? Sebab itulah tahriri ni kena ada. Tapi tuan-puan, okey, untuk ujian menulis ayat Quran dalam temuduga ulul albab, senang je tuan-puan. Tak susah pun. Sebab dia suruh tiru balik ayat Quran. Dia bagi ayat Quran ni beberapa baris. Nampak tuan-puan ni? Tuan-puan nampak ni dalam slide saya ni? Okey, kat TikTok saya minta maaf lah, saya tak boleh tunjuk. Kat TikTok saya minta maaf. Okey? Tak apa, tuan-puan dengar. InsyaAllah tuan-puan faham. Dalam temuduga ulul albab, anak tuan-puan akan diberikan beberapa baris ayat Quran. Tengok ni ya. Contoh saya bagi, yang ni saya bagi contoh sampai 8. Kadang-kadang dia bagi 5 baris je. 5 baris ayat Quran. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris ni tuan-puan, anak tuan-puan kena salin je. Tak susah pun, salin je. Okey? Tapi. Ada kelas ke? Ada. Okey? TikTok pun dia tanya pasal kelas. Sat. Okey, tapi tuan-puan, kalau tuan-puan rasa nak tulis ayat Al-Quran ni senang, jangan pandang remeh. Memanglah senang sebab dia suruh salin. Tapi tuan-puan, tiap-tiap tahun memang saya selalu buat program seminar ulul albab secara fizikal. Saya buat seminar ulul albab tu, program seminar tu sebiji macam temuduga sebenar. Tak tumpah, tak lari macam temuduga sebenar. Sebab kami ustazah kalau kenal kami punya pakar hafazan memang panel temuduga pun. Okey. Jadi tuan-puan, saya tengok pelajar-pelajar yang duk masuk program saya sebelum-sebelum ni, tahun-tahun sebelum-sebelum ni tuan-puan. Budak-budak dia pun tak biasa tulis ayat Quran. Bila tak biasa tulis ayat Quran, apa berlaku? Anak ni dia tulis ayat Quran, Allahu Akbar. Kadang-kadang nak baca pun tak faham. Okey, Kedah Taman Kelas Fizikal banyak. Kami ada banyak cawangan. Okey, Sat. Ramai dia tanya pasal kelas ni. Okey, Sat. Bila menulis ayat Quran, anak biasa menulis ABC. Okey? Dia anak-anak ni jarang menulis ayat Quran, menyebabkan bila anak menulis ayat Quran, satu, lambat. Yang kedua, tulisan herok petok sampai tak faham. Tulis ayat Quran tak faham. Contoh nak tulis Bismillahirrahmanirrahim, kan? Satgi nak tulis apa, saya bagi contoh apa yang selalu pelajar buat kesalahan. Ni, huruf ha bulat. Siapa tahu nak tulis ha bulat? Ha bulat. Kan? Budak-budak yang tak biasa menulis ha bulat, dia jadi huruf waw. Faham tak? Selalu berlaku. Huruf ra. Dia nak ekor ra tu nak tulis ke bawah kan? Dia tarik sampai ke atas jadi macam huruf ba. Dia nak sambung. Contoh ni, falamma. Fa lam mim. Nak sambung mim tu tak reti. Nak sambung mim. Jangan pandang remeh. Mulai sekarang ada masa kan? Kena buat latihan. Okey. Clear tak bahagian tahriri? Clear tak? Kalau clear, komen clear. TikTok saya harap clear. Saya tak sempat sangat nak tengok bahagian TikTok ni. Tuan-puan dengarlah noh. Saya minta maaf. Nanti saya buat yang mana TikTok,
tuan-puan rasa tak puas kan, nanti tuan-puan DM saya lah, join program macam ni. Bukan kena bayar pun. Nanti saya cerita bagi detail. Macam mana nak join kelas, DM saya dekat TikTok lah. Okay. TikTok ni kesian sikit sebab tuan-puan tak nampak slide. Okay clear, crystal clear. Alright. Sebelum saya nak cerita pasal kelas, sebab tadi ramai saya tanya pasal kelas. Sebelum saya cerita pasal kelas, saya nak beletak satu benda lagi. Saya nak cerita. Saya nak beletak lah senang cerita kan. Kan? Jarang orang lelaki beletak ni, saya nak beletak. Tuan-puan, saya nak tanya kepada tuan-puan berkenaan dengan persediaan. Kenapa saya nak cerita pasal benda ni? Tuan-puan, kalau tuan-puan rasa benda ni berat, saya harap tuan-puan mula awal. Okey? Buat persediaan awal. Sekarang Januari kan. Kenapa saya suruh persedia awal? Tuan-puan, saya nak cerita kalau tuan-puan betul-betul nak pastikan anak masuk MRSM, SMKA, SBP ataupun sekolah-sekolah yang lain, tuan-puan kena sedar banyak perkara. Anak tuan-puan yang pertama, anak tuan-puan nanti nak kena ready bahagian PKSK. Siapa tahu PKSK tu apa? Saya harap tuan-puan tahu PKSK tu apa. Daripada sekarang dah kena dah. Ustaz, saya ada beli buku set PKSK, ada grup tak nak join? Ada. Siapa nak beli buku PKSK sama dekat TikTok saya ada. Tuan-puan, PKSK nak kena fokus. Saya cerita apa lagi untuk anak darjah 6. PBD, no, UASA, UPSA kena bersedia awal. PSRA kena sedia awal. UPSRA kena sedia awal. Apa lagi? Ni, kalau anak masuk sekolah ulul albab kena ready. Ulul albab kena ready hafazan. Apa lagi? Tuan-puan, PAJSK. PAJSK tu perlibatan co-curriculum. Tuan-puan kena tengok juga. Apa lagi? Banyak tuan-puan. Kalau tuan-puan rasa anak tuan-puan masuk darjah 6 awal Januari ni, relax lu awal lagi. Saya harap tuan-puan janganlah buat macam tu lah. Sebab saya nak cerita macam ni. Sebab MRSM, SMKA, SBP saingan tu sangat sengit. Kalau tuan-puan nak start lambat, anak orang lain dah start awal. Anak orang lain dah buat usaha luar biasa. Anak tuan-puan usaha biasa-biasa. Tuan-puan rasa kalau anak tuan-puan usaha biasa-biasa, dapat sekolah yang mana? Dapat sekolah biasa-biasa. Kalau orang lain boleh usaha luar biasa, insya-Allah lah. Rezeki dia dapat sekolah pun luar biasa lah. Insya-Allah. Itu rezeki masing-masing. Cuma saya nak bagi tahu tuan-puan, bukan pasal hafal Quran saja nak kena ready. Bukan pasal ulul albab saja nak kena ready. Banyak lagi sekolah nak kena ready. Banyak benda lagi nak kena ready yang saya sebut tadi. Tu saya tak cerita lagi. Tuan-puan, malam ni saya tak cerita pasal PKSK, PBD, PAJSK, UPKK. Tu, macam-macam segala benda tu kalau tuan-puan nak tahu. Segala benda macam-macam tuan-puan kena ambil tahu. Sebenarnya. Tak apalah, nanti next program saya akan cerita. Kalau malam ni saya tak sempat nak cerita semua. Saya cerita apa yang penting saja sebab saya untuk ulul albab dulu. Okey. Baik, sekarang saya nak cerita berkenaan kelas. Sebelum saya sambung banyak lagi tu saya nak sambung tu. Tuan-puan, saya cerita pasal kelas sebab tadi dia kata ada orang kata dia ni lah ada hal lah nak tahu pasal kelas ni. Okey, siapa yang nak masuk kelas? Tuan-puan, kelas ni tiada paksaan Tiada paksaan. Tuition ulul albab. Kita ada tuition ulul albab, insya-Allah. Tuition ulul albab ni kita dah jalankan. Kita ada kemasukan baru, sebab hari tu kita dah buka kemasukan, dah ramai yang join. Malam ni saya nak buka 12 sahaja. 12 kekosongan sahaja, tak mau banyak-banyak sebab kita perlukan lagi 12 je sebenarnya. 12 kekosongan sebab hujung bulan ni, 12 kekosongan sahaja untuk tuition ulul albab. Alright, siapa nak join tuition ulul albab, dia macam ni tuan-tuan. Apa yang saya cerita kat tuan-tuan tadi, kelas-kelas tu kami akan adakan sebulan ada kelas-kelas ni. Dan tiap-tiap bulan, okey? Kelas tuition ulul albab ni setiap bulan akan berjalan macam ni. Ada kelas teknik hafazan, ada kelas tajwid, ada kelas tahriri, ada kelas tilawah, ada kelas kuarantin. Cuma kita buat secara online. Tuition ni online. Ya, online. Suryati Su, tuition ni online, bukan offline. Sebab offline saya faham, saya buat program ni bukannya orang yang terdekat je tengok, satu Malaysia tengok. Okey, bila boleh start daftar? Malam ni boleh start daftar. Okey, untuk 12 orang saja tempat kosong sebab kita tak boleh masuk banyak dah. Kita dah full, kita perlukan guru baru. Kalau tuan-puan tengok TikTok saya tengah cari guru kan. Sebab apa? Sebab ramai
pelajar kita makin bertambah, kita pun kena tambah guru lah. Okey. Cuma tuan-puan, kalau tuan-puan betul-betul nak join program ni, kelas ni, kita panggil tuition ulul albab. Kelas ni akan dijalankan setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu malam. Okey, malam 8 sampai 9. Buka untuk 12 tahun sahaja ke? Tak. Buka untuk darjah 4, 5, 6. Okey, macam ni tuan-tuan. Siapa yang nak join, anak dia memang nak masuk ulul albab dan nak hafal Quran, anak dia boleh membaca Al-Quran dengan okey, boleh join program ni. Kalau baca Al-Quran tak okey, saya tak galakkan, takut tak dapat, kesian kat dia. Bagi betulkan bacaan Quran tu. Kita pun ada kelas bacaan Quran kalau nak betulkan bacaan Quran. Okey? Cuma kelas ni kelas berbayar lah. Yang kalau kelas saya ni percuma, yang kelas anak-anak berbayar lah kan. Kita ada guru-guru. Alright. Cuma tuan-puan, kelas ni 4 kali sebulan. Tiap-tiap bulan lah. Kelas ni tiap-tiap bulan. Cuma modul yang kita susun tu daripada bulan akan berjalan pada bulan 2 sampai bulan 10. Dia punya modul. Kenapa sampai bulan 10? Sebab temuruga akan berlaku pada bulan 11. Okey, sebab itulah dia punya modul tu kita dah susun cantik selama beberapa bulan untuk mencukupkan anak perempuan supaya dia betul-betul ready untuk temuruga. Okey. Bulan Ramadan kelas malam juga ke? Tak. Bulan Ramadan kita akan tukar lah. Ramadan je kita tukar. Bulan puasa je kita tukar sikit. Dia, yalah tuan-puan, bulan puasa siapa nak masuk kelas malam? Orang nak tarawih. Okey. Okey. Cuma tuan-puan, kalau tuan-puan tengok ni, saya cerita sikit. Saya takut tuan-puan tak faham. Okey. Teknik hafazan, ada orang tuan-puan, kalau tuan-puan nak join kelas ni, tuan-puan pergi dekat link di bio. Kalau TikTok saya, pergi link di bio nak daftar. Okey, cuma saya nak cerita macam ni. Kalau minggu pertama kelas teknik hafazan, minggu kedua kelas tajwid, minggu ketiga kelas tariri, minggu keempat kelas kuarantin hafazan. Tuan-puan faham macam tu je. Senang faham. Kalau tuan-puan nak lagi detail, tuan-puan tanya tim saya lagi. Sebab saya cerita lagi lama lagi makan masa. Cuma kelas kuarantin hafazan ni, okey, dia takkan berlaku dalam masa satu malam saja. Dia akan berlaku dalam masa kita sediakan, kita buat kumpulan-kumpulan kecil sikit kelas kuarantin hafazan ni sebab kita nak buat praktikal, nak bagi anak betul-betul mahir. Okey, dia akan berlaku dalam masa ada tuan-puan ada pilihan lah, ada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat untuk minggu keempat saja. Dan tiap-tiap bulan akan modul punya berlainan lah. Siapa yang dalam Zoom nak daftar, tuan-puan sekejap tim saya akan bagi link. Cuma tuan-puan, harga dia, okey. Ada orang nak tanya harga. Kalau sebulan 249, tapi siapa daftar awal 12 orang terawal tadi, dia tak dapat 249. Dia perlu bayar 129 saja. Sebulan. Dengan semua kelas tu tadi. Tiap-tiap bulan lah, dia kelas bulanan lah ni, kelas bulanan. Okey, 129 sebulan, dapat semua tu lah. Teknik hafazan, apa lagi? Yang saya cerita tadi dulu lah. Tapi. Tu saya tahu ramai orang nak daftar tu. Siapa cepat dia dapat lah 12 tu kan. Okey. Siapa yang nak lagi jimat? Ada lagi jimat? Siapa yang nak lagi jimat? Kalau dia rasa dia berkemampuan sikit, nak bayar 9 bulan tu. Daripada bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 bulan, kalau tuan-puan bayar 129 tiap-tiap bulan, dah jimat dah. Okey, cuma kalau tuan-puan nak bayar seketui tu 129 darab kali 9 bulan, tuan-puan kena bayar 1161, tapi tak payah. 1161 tuan-puan hanya bayar 899 sahaja untuk 9 bulan tu. Jimat sebulan tak sampai 100 pun. Okey tak? Clear tak? Saya tak mau panjang-panjang ni, saya nak cerita, saya tak habis. Nak daftar di mana tim? Bagi sat link. Okey, yang mana yang nak daftar, tim bagi sat, terus bagi link dekat dalam komen. Okey, kalau kat TikTok dekat link di bio saya. Tu, nak daftar terus daftar lah. 12 orang terawal saja untuk harga ni. Alright. Okey, saya tak mau panjang-panjang ni. Lagi saya tak sempat nak cerita pasal slide saya. Okey. Tadi kita dah cerita berkenaan ujian tahriri kan? Alright. Ni, okey. Sekarang ni tuan-puan, part yang penting. Okey, part yang penting. Berkenaan hafazan. Okey. Yang ni berat. Yang ni tuan-puan kena fokus 200%. Okey, sekejap. Kamera saya dia ada masalah sekejap.
Okey. Baik. Berkenaan dengan hafazan. Kalau siapa mohon MRSM Ulul Albab, okey, ni dengar ni. Siapa mohon MRSM Ulul Albab, tuan-puan tengok ni, anak tuan-puan nanti temuduga akan dapat sebiji macam ni. Sebiji, bukan ayat lah. Bentuk soalan dia, bentuk ayat hafazan dia macam ni. Anak tuan-puan akan dapat kotak-kotak macam ni, ada 8 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 baris ni tuan-puan, anak tuan-puan kena hafal dalam masa 25 minit. Soalan saya kepada anda. Ni, yang ni dia makin berat ah. Saya nak tanya tuan-puan. Tuan-puan komen lah. Anak tuan-puan boleh buat tak? MRSM dapat ayat Al-Quran 8 baris kena hafal dalam masa 25 minit. Boleh buat ke tak boleh buat? Cuba komen Ustaz. 8 baris ayat. Isi nama anak atau waris. Nama waris pun boleh. Zam. Zam Halo. Dekat TikTok. Nak isi nama waris pun boleh. Tuan-puan jangan risaulah, tuan-puan, kalau tuan-puan daftar nanti tim saya akan contact lah anda. Alright, 8 baris ayat Quran dalam masa 25 minit, boleh tak? Tanya anak kata boleh, insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau boleh, alhamdulillah. 8 baris 25 minit tu tuan-puan tolong daripada sekarang. Kalau tuan-puan rasa senang, jangan rasa nampak senang sangatlah. Sebab benda ni perlukan latihan. Benda ni perlukan latihan sebenarnya. Ya, perlu ada teknik hafazan. Okey. Baik, yang tu saya baru tunjuk MRSM. Tuan-puan, saya nak tunjuk pula kalau tuan-puan nak mohon SMKA dan SBP temu. Siapa nak mohon SMKA dan SBP temu dapat ayat Quran macam ni. Siapa mohon SMKA dan SBP temu dapat ayat Quran macam mana? Ni, dekat dalam TikTok macam ni tuan-puan. Dapat satu muka surat. Ni saya tunjuk kat TikTok, ni saya tunjuk kat TikTok. Kalau anak anda mohon SMKA dan SBP temu, ayat Quran anak tuan-puan kena hafal satu muka surat. Okey? Tuan-puan tahu tak berapa baris nak kena berapa minit ni? Satu muka surat kena hafal dalam masa 30 minit. Persoalan saya, sekali lagi saya nak tanya. Anak tuan-puan boleh buat ke tak boleh buat? Satu muka surat 30 minit. Yang ni tak, yang ni tak ada. Yang ni buku ni khas untuk program seminar sahaja. Kan? Sekarang ni tak tak boleh. Satu muka surat 30 minit. Dekat TikTok boleh buat tak? Satu muka surat 30 minit. Dekat Zoom saya tengok memang ramai orang kata tak boleh ni. Gayat juga ni. Tuan-puan, saya nak tanya. Kalau saya cabar ibu bapa yang hafal satu muka surat 30 minit, boleh buat tak? Saya cabar ibu bapa yang buat. Ibu bapa boleh, hebat. Ibu bapa boleh, hebat. Bagus lah kalau ibu bapa boleh. Saya tua dah besar. Tak mampu. Tak boleh Kan? Bila kita tak boleh hafal, kita naklah anak kita hafal Quran. Betul tak tuan-tuan? Macam tak boleh Kalau anak sekolah tahfiz, sekolah daftar KPM boleh ke masuk MRSM? Boleh. Sangat boleh. Okey, satu lagi tuan-puan, saya nak bagi tahu kepada anda. Kan? Tuan-puan jangan tersilap Ayat Al-Quran yang masuk bukan ayat Al-Quran surah-surah pilihan. Bukan surah-surah pilihan. Hadis pun kena hafal ke tak? Hadis tak kena hafal. Tapi ada sekolah yang bagi hadis tau. Ada sekolah yang bagi hadis. Tapi sekolah kerajaan tak bagi hadis. Sekolah ayat kerajaan bagi ni. Kan? Ada teknik ke nak ingat dalam masa 30 minit? Ada lah, memang ada lah. Yang tu dalam kelas-kelas budak-budak duk belajar benda tu lah. Dalam kelas-kelas. Okay? Kalau saya nak ajak teknik hafazan, esok tak habis ni. Esok tak habis. Panjang, cerita dia panjang. Biasa dia bagi surah apa Ustaz? Bukan juzuk 30 ke tak? Dia tak bagi surah lazim, dia tak bagi juzuk 30, dia tak bagi surah pilihan. Saya yakin ramai parent-parent yang
bila dia nak suruh anak dia buat latihan hafazan, betul tak? Tumpuan akan suruh anak tumpuan menghafal surah-surah pilihan. Surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah, surah As-Sajadah. Betul tak? Tak salah pun. Okey je nak bagi surah-surah pilihan. Tapi kalau saya akan bagi anak saya untuk menghafal surah random. Sebab benda tu yang akan berlaku realitinya. Nak tengok ni, macam mana anak nak menghafal satu muka surat 30 minit dia boleh buat tak? Try lah daripada sekarang. Kalau daripada sekarang, tumpuan duk praktis anak daripada sekarang. Daripada Januari. Rasa-rasa nanti bulan 8 dia boleh buat tak? Mesti boleh punya. Kalau mula sekarang, nanti mesti boleh punya. Tapi kalau tumpuan mula bulan 7 nanti, nak bagi dia kuasai teknik hafazan satu muka surat 30 minit. Rasa boleh buat tak? Soalan saya. Bulan 7, anak baru nak praktis satu muka surat 30 minit. Rasa-rasa dia boleh buat tak? Ha. Terus tak ada komen tu. Yo kan. Saya bukannya apa. Sebab saya nak bagi tahu bahawa jangan mula lambat. Nanti ada anak kita stres, apa lagi tak boleh. Budak ni bila lagi last minute, lagi saya jumpa, dia tiap-tiap tahun berlaku. Tiap-tiap tahun ibu ayah akan ada tau. Telefon saya ni. Ustaz, anak saya nak masuk kelas hafazan, nak bagi boleh hafal satu muka surat dalam masa 30 minit. Temuduga bila? Temuduga lagi 3 hari Ustaz. Jam. Temuduga lagi 3 hari. Baru nak praktis satu muka surat 30 minit. Tuan-puan rasa? Mau tak pecah kepala budak tu. Tak boleh tuan-puan. Confirm tak boleh. Kecuali betul-betul gifted punya lah. Betul-betul budak yang memang dia boleh buat lah. Kan? Ada budak yang boleh buat. Tapi tuan-puan, satu dalam, tak tahulah, satu dalam 1,000, satu dalam 10,000. Okay? Baik. Next adalah, tuan-puan settle lah. Bahagian hafazan settle. Next adalah tilawah. Nanti dalam temuduga, anak tuan-puan ada satu lagi yang kita panggil sebagai ujian tilawah. Okay. Ujian tilawah ni macam mana tuan-puan? Saya terus ya. Ujian tilawah ni, dia akan bagi keratan ayat Quran yang lain, dia suruh baca je. Dia bagi keratan ayat Quran yang lain, lebih kurang dalam 5 baris. Macam ni ya tuan-puan. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang dalam 5 baris. Okay. Kena baca sahaja depan panel. Okay. Tajwid, dia nak check dari segi tajwid, dia nak check dari segi fasahah, dia nak check dari segi makhraj. Okay. Dan tuan-puan, saya beritahu terang, dalam pemarkahan, tahriri, hafazan, tilawah, komunikasi, markah yang paling tinggi adalah markah tilawah. Okay, markah yang paling tinggi adalah markah tilawah, iaitu markah bacaan. Kenapa saya kata markah bacaan lagi tinggi? Dalam temuduga ulal bab, okay, markah bacaan lebih tinggi daripada markah hafazan. Kenapa? Siapa tahu? Cuba komen. Sementara tuan komen, saya minta izin minum air, Ustaz. Dahaga. Bismillah. Ha. Ya, terima kasih Qurratu Aini. Ya kot, nama dia macam tu. Okey, yang respon ni terima kasih. Sebab apa saya kata markah bacaan itu lebih tinggi? Sebab macam ni tuan-puan, ada budak dia boleh hafal Quran, tapi bacaan Al-Quran banyak salah. Tajwid banyak salah, hukum tajwid tak kenal, tak lancar, gagap, sebutan banyak salah. Itu yang membuatkan anak kita kena potong banyak markah. Bacaan Al-Quran sebenarnya lebih penting daripada hafazan. Saya tahu terang.
Ada dua situasi. Dua situasi ya. Ada budak dia boleh hafal Quran. Ni saya tunjuk yang ayat hafazan tadi mana? Ni. Okey, saya tunjuk contoh ah. Ada budak dia boleh hafal satu muka surat. Ada budak dia boleh hafal setengah muka surat. Tetapi yang berjaya masuk adalah budak yang hafal setengah muka surat. Sebab apa? Sebab dia bacaan dia bagus. Tajwid tak banyak salah. Sebutan betul. Okey, tak gagap, lancar dengan baik. Yang tu yang dipilih. Berbanding dengan boleh hafal semua, bacaan, tajwid, tunggang langgang. Hukum mat pun tak kenal. Yang patut 6 harakat jadi 2 harakat. Okey? Gagap ni tak cakap lah. Sat-sat silap, sat-sat silap, sat-sat panel bantu. Okey? Yang ketiga, sebutan pun salah. Nak sebut huruf qa dengan kha pun tak reti, ha dengan ha pun tak reti. Tuan-puan, markah tu lebih tinggi tau. Markah bacaan lebih tinggi pada markah hafazan. Tolong clear betul-betul. Kalau tuan-puan rasa anak tuan-puan daripada sekarang bacaan Al-Quran banyak lagi kesalahan, tak lancar, gagap, baca Al-Quran pun susah nak dapat, memang merangkak lagi baca Al-Quran, perbetulkan bacaan Al-Quran dahulu. Sebab tu tuan-puan, kalau tuan-puan tengok dalam tuition Ulul Albab tadi saya tunjuk, ada bahagian kelas tilawah. Sebab tuan-puan, tiap-tiap tahun saya tengok ramai budak-budak boleh hafal. Tapi bacaan, ya Allah, banyak yang salah. Yang banyak salah tu lah yang menyebabkan kena potong markah tak berjaya tu dalam temuruga. Bukan semata-mata hafal Quran saja. Okey, clear? Saya harap tuan-puan clear. Bacaan Al-Quran tu penting. Bacaan tu, betulkan bacaan dahulu. Okey. Okey, settle lah tilawah. Dan terakhir sekali adalah ujian komunikasi. Okey, saya nak sentuh bahagian komunikasi. Komunikasi ni, dia tak ada lah berat sangat tau tuan-puan. Dia terlalu kecil je sebenarnya. Okey. Cuma tuan-puan, dalam MRSM tak ada benda ni. Ada dalam SMKA dan SBP saja. Okey, saya nak highlightkan berkenaan dengan komunikasi ni, saya nak highlightkan berkenaan dengan soalan tricky ataupun soalan perangkap. Contoh dia tanya soalan macam tu. Cuba baca. Nak masuk sekolah Ulul Albab sebab apa? Adik nak hafal Quran sebab ayah suruh ke mak suruh ni? Adik datang temuduga ni mak suruh ke? Okey, kenapa dia tanya soalan macam tu? Sebab dia nak tengok minat anak. Contoh tu mana? Contoh. Anak tu baca bagus, markah okey. Okey, tiba-tiba dia tanya soalan. Adik memang minat sekolah Ulul Albab ke? Dia tanya soalan. Dia pun jawab, sebenarnya ustaz saya tak minat. Mak saya lah ni duk suruh saya sebenarnya tak minat masuk sekolah Ulul Albab. Saya nak masuk sekolah sukan. Saya minat main bola. Tuan-puan. Soalan tu yang jawapan tu yang tak mau tu. Yang tu menyebabkan anak kita boleh berada dalam senarai KIV tu. Faham tak? Faham tak? Jawapan yang terbaik bila contoh dia tanya, adik nak masuk sekolah Ulul Albab ni sebab mak suruh ke? Contoh soalan. Ni nak masuk sekolah Ulul Albab ni mak suruh ke? Tak ustaz. Mak saya tak suruh. Saya memang betul-betul minat nak masuk sekolah Ulul Albab. Sebab impian saya nak menghafal Al-Quran 30 juzuk dan cita-cita saya nak menjadi doktor pakar bedah yang menghafal Al-Quran 30 juzuk. Dan saya nak bermula di MRSM Ulul Albab. Tu jawapan yang paling terbaik. Suryana Sulaiman. Betul, memang ada soalan macam tu. Pengalaman anak sulung 4 tahun lepas. Ya, tuan-puan. Saya bukan reka, tuan-puan. Tuan-puan jangan anggap saya duk reka ni. Saya tak reka. Benda betul. Okey? Kena jawab dengan betul. Dia jawab biasa pun tak apa maknanya. Adik minat masuk sekolah lebat? Minat. Boleh je nak jawab soalan macam tu. Tapi kita nak bezakan anak kita dengan anak orang lain, tuan-puan. Persaingan sengit tau. Contoh tuan-puan, anak kita bacaan Al-Quran, hafazan semua markah 90. Anak orang lain pun markah 90. Tapi bila dapat soalan macam ni, okey, bila dapat soalan macam ni, anak kita pun jawab, minat nak masuk sekolah Al-Bab? Minat. Jawapan yang biasa. Okey? Sedangkan kalau anak tu boleh bagi jawapan yang boleh menyebabkan panel tu rasa wow, barulah
dapat terpilih dengan lebih baik. Faham tak saya cerita ni? Saya bukan, okey Ustaz, tapi anak-anak tak pandai menipu Ustaz. Bukan nak, saya bukan suruh tipu. Saya bukan suruh tipu. Saya ajak pelajar-pelajar untuk untuk bercakap dan menjawab dengan bahasa yang baik, menyebabkan panel rasa teruja. Tuan-puan, kalau tuan-puan masuk temuduga kerja, ibu ayah, saya tanya soalan kepada ibu ayah. Ibu ayah pi temuduga kerja, ibu ayah jawab macam mana? Temuduga kerja. Kenalkan diri, nama saya Tarmizi. Saya nak kerja sini. Tuan-puan, bos pun tak teringin nak ambil. Cuba jawab dengan yakin. Sama lah juga temuduga sekolah ni pun. Jawab dengan yakin, dengan baik. Sebab tu dalam program, memang kita ajak sebenarnya nak menjawab macam mana. Nak cakap apa, skrip tu kita bagi. Supaya orang kata boleh impress panel. Nampak macam tak ada apa kan? Nampak macam, alah, benda simple je pun. Perlu ke ajar? Ya, tuan-puan kena ajar. Okay. Saya ada satu soalan tadi saya baca berkenaan apa ni? Okey. Ni soalan yang sangat menarik. Fatin Bazlina. Ustaz nak tanya, if untuk 4 bahagian temuruga tu anak macam okey, boleh insyaAllah. Adakah dia akan tengok parent B40 ke M40 ke T20? Kalau T20 memang tak dimasuk ke sekolah-sekolah SBP, MRSM and SMKA. Baik. Soalan yang bagus. Terima kasih Fatin. Saya faham. Kan? Betul tuan-tuan saya cerita. Sebab tu kalau tuan-puan follow TikTok saya dah buat dah konten ni. Kan? Saya dah cerita dah. Saya tak nafikan memang kerajaan, MRSM, SMK, SBP memang mengutamakan golongan yang berpendapatan rendah, B40. Lebih diutamakan dan kota tu lebih tinggi kepada golongan B40. M40, T20 dia kota dia rendah sikit. Tapi saya cerita terus terang, pelajar saya tuan-puan, saya terus terang, pelajar saya ramai je. Yang B40 ramai, M40 ramai, T20 pun ramai. Dan saya nak cerita pasal anak-anak T20 ni. Anak M40 pun lagi ramai. Anak T20 ni tak ramai sangat. M40 ni ramai. Anak cikgu ramai. Anak cikgu, anak nurse, anak siapa lagi? Anak doktor pakar ni, ibu dengan ayah doktor pakar, gaji sebulan boleh campur ratus ribu. Anak businessman ada. Tuan-puan, saya terus terang, mereka dapat sekolah ulul albab. Kenapa? Sebab mereka betul-betul skor dalam temuruga, dalam pelajaran, dalam akademik, dalam apa sahaja. PKSK, semua skor. Anak mereka. Dan, yang ni bukan saya kata. Saya memang kenalan ramai daripada MRSM, SMKA, SBP. Memang saya kenalan ramai. Dan panel-panel temuruga pun ramai. Saya kenal. Apa yang mereka jawab macam ni? Kalau budak tu cerdik, budak tu cemerlang, budak tu bagus, pihak MRSM, SMKA dan SBP takkan sia-siakan pelajar cemerlang. Tuan-puan, MRSM nak ke pelajar yang tak cemerlang masuk sekolah MRSM? Tak. Dia akan ambil budak cemerlang. Dan tuan-puan, saya bukan nak raikan cerita. Tuan-puan tak percaya, tuan-puan pergi tengok masa outing MRSM, SMKA, SBP. Tuan-puan tengok budak-budak mak puak mai melawat anak pergi asrama. Tengok pakai kereta apa. Cubalah pergi tengok. Ramai tuan-puan naknya yang berjaya. Saya bukan nak reka cerita dah. Saya bukan nak melaga-lagakan siapa. Saya bukan nak cerita tentang benda negatif. Tapi saya cerita tentang realiti. Dan saya nak cerita juga tentang persaingan. Persaingan sekarang ni sangatlah tinggi. Sebab tu saya duk cerita. Tuan-puan kena mohon sekolah-sekolah lain tu. Faham tak? Okay? Baik. Alright, sikit. Okay, last. Apa tindakan ayah? Ni last. Tindakan. Sebelum kita habiskan program, tindakan ayah. Ni. Saya buka tu. Okay. Tuan-puan, saya kalau nak cerita program, apa yang saya bagi kat malam tuan-puan malam ni dalam lingkungan 20% je saya bagi. Banyak lagi saya nak sampaikan. Tapi saya faham tuan-puan ni dah pukul 10. Esok kita kerja. Saya pun kerja tuan-puan. Okay. Esok kita kerja. Saya tak maulah habis lewat-lewat sangat. Okay. Sebenarnya tuan-puan, benda ni tuan-puan penting sangat. Saya nak cerita. Tuan-puan, pastikan sekarang ni, apa yang paling penting sekali, penting sekali sebenarnya, bukan benda ni. Yang penting sekali tindakan anda.
ibu ayah kena bertindak daripada sekarang. Apa sekalipun, kalau tumpuan tak bergerak, tumpuan tak bertindak, tak buat apa sesuatu sekarang, apa pun tak berlaku. Kalau tumpuan, sekarang ni anak tumpuan pergi sekolah macam biasa, balik sekolah macam biasa, balik sekolah anak main telefon, main gadget, tumpuan buat tak heran. Anak duk tengok TV, tumpuan buat tak heran. Dia tak akan jadi apa-apa. Dia akan menjadi macam biasa je, berlaku hari-hari seperti biasa. Takkan berlaku apa-apa perubahan. Dia tak semestinya tumpuan kena masuk join kelas tuition ulal albab tadi. Tumpuan tak semestinya nak kena ni. Tumpuan nak buat apa nama tindakan sendiri pun boleh. Sebenarnya. Tapi dia bermula dengan siapa? Bermula dengan ibu ayah. Tumpuan lah nak kena bertindak. Kalau tumpuan tak bertindak, tak ada apa. Saya bagi guideline saja, saya bantu je ni. Ni, poin-poin ni saya bantu. Tumpuan, apa yang tumpuan kena buat sekarang ni? Yang pertama, saya dah cerita dah tadi. Okey? Berkenaan apa temuduga kan? Sekarang ni apa tumpuan kena buat ni? Biasakan anak hafal di rumah mengikut format temuduga. Saya dah cerita dah format temuduga. Teknik hafazan ikut format temuduga MRSM, SMKA, SBP. Jangan ikut suka. Oh, hafal ikut suka. Yang ketiga, latihan temuduga bukan hafazan sahaja. Komunikasi. Saya cerita kan, kena anak kena pandai bercakap. Anak kena ada keyakinan. Anak kena ada confident level yang tinggi untuk berjumpa dengan panel semasa temuduga nanti. Macam mana nak buat? Masuklah program. Kat sekolah kan ada program core curriculum. Dalam masa sama, kalau anak join program core curriculum, naik dekat markah PAGSK. Markah PAGSK penting tau dalam temuduga. Anak tumpuan aktif dalam core curriculum. Dia banyak contoh, dia masuk program yang nak kena bercakap. Kan bagus benda tu. Sekurang-kurangnya dah melatih diri untuk ada confident level. Dalam masa yang sama, kita buat dua kerja sekali. Anak dapat markah PAGSK yang tinggi. Bagus tak? Itulah benda yang bagus. Okey, yang keempat, lakonkan seperti temuduga sebenar. Tumpuan, mungkin tumpuan tak nampak lagi macam mana nak lakonkan. InsyaAllah nanti saya akan bagi contoh simulasi temuduga. Program next. Dan last sekali, latihan secara konsisten. Kalau sebulan sekali dibuat latihan, tak ada guna. Tak ada function. Okey? Soalan daripada Nur Hayati Rahim. Ustaz, anak belajar di Seriti. Peluang macam mana ya? InsyaAllah boleh. Seriti berdaftar dengan kementerian. Tak ada masalah. Ni saya tak cerita lagi sekolah swasta, sekolah kerajaan, peluang macam mana kan. Tapi saya terang lah, siapa yang anak sekolah Seriti ataupun sekolah swasta. Kan, sekolah swasta, pastikan sekolah swasta tu berdaftar dengan kementerian. Kalau tak berdaftar dengan kementerian, tak boleh mohon. Tuition ni dapat markah PAGSK tak? Tak lah, ni bukan. Ni tak ada kena mengenal dengan kementerian, tuan. Ni tuition tambahan. Okey? Okey kan, tuan? Jadi, tuan, saya ulang sekali lagi. Untuk tuition ulal albab, siapa yang nak join tadi? Okey, tuition ulal albab kita jalankan. Untuk 12 orang dah penuh dah apa? Tim, penuh lagi 12 orang. Tu, dan bayar. Penuh lagi 12 orang. Tahu-tahu dah penuh dah 12. Saya kata untuk 12 orang kan? 10 orang dah daftar. 10 orang dah daftar, tuan. Tinggal lagi 2. Okey, kita hanya perlukan lagi 2. Open lagi, Ustaz. Tak apalah, tuan tanyalah tim saya. Tuan tanya tim saya. Okey. Tuition ulal albab siapa nak daftar? Saya terang sekali lagi. Dia ada 5 kelas yang akan berlaku. Dan tuan-puan, siapa yang nak join, memang kena clearkan waktu anak anda pada hari Rabu malam. Kelas dia akan berlaku pada hari Rabu malam. Cuma open lagi, Ustaz, saya tak sempat daftar tadi, please. Boleh je kan, nak tambah. Tak tahulah, boleh kot. Tanya tim saya lah. Mereka yang nak uruskan kelas. Mereka yang uruskan kelas. Saya tak uruskan kelas. Uruskan pendaftaran, apa semua kan. Mereka yang uruskan. Cuba tanya tim. Okay. Masa 8 sampai 9. Dia bukan pasal kita nak open kelas ke tak. Kita boleh je nak buka banyak-banyak. Dia berdasarkan kekosongan guru. Kalau guru tak cukup, kita pun tak boleh nak paksa. Selagi kita paksa-paksa, kualiti tak ada. Faham tak? Dia bukan berkenaan kelas. Kelas kalau boleh kita nak buka je sebanyak yang mungkin. Kan? Tapi dia mengikut guru. Kalau guru ada, insyaAllah. Untuk yang dekat TikTok, daftar dekat link di bio saya. Di TikTok, nak daftar tuition ulul albab, di link di bio saya. Tekan link di bio saya kalau nak daftar. Kalau di TikTok. Okay? Kat dalam Zoom, tuan-tuan, apa link dah diberikan dalam komen.
Alright. Harga dia sebulan. Kalau siapa daftar lambat 249 Siapa daftar lambat 249, tapi siapa daftar awal untuk 12 terawal tadi tu bukan 249 tapi 129 saja sebulan. Murah lah tuan-puan. Murah banyak tu. Tapi kalau siapa nak daftar combo, bukan combo. Siapa nak daftar untuk apa sampai settle temuduga untuk 9 bulan. Package 9 bulan tu kalau tuan-puan kira 129, tuan-puan darab dengan 9 bulan, sebenarnya tuan-puan membayar 1161. Kalau tuan-puan bayar tiap-tiap bulan lah. Kan? Tapi tuan-puan tak payah bayar 1161 kalau tuan-puan boleh bayar 9 bulan tu. Okey, tuan-puan dapat kurang lagi, tuan-puan hanya bayar 899 sahaja. Jatuh sebulan kelas tak sampai 100 pun. Okey. Memang setiap Rabu kan Ustaz? Ya, setiap Rabu. Cuma saya beritahu dia kan sebulan ada 4 minggu. Okey, sebulan 4 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Minggu pertama, kedua, ketiga memang hari Rabu, cuma minggu keempat tu saja. Minggu keempat Minggu keempat saja dia ada kita akan buka banyak hari. Ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sebab kita nak buat kumpulan-kumpulan yang kecil sebab kita nak buat praktikal. Nak bagi anak dapat ni. Okey, minggu keempat dia minggu pertama, kedua, ketiga lebih kurang dia macam belajar teori. Tapi minggu keempat tu dia lebih praktikal. Sebab nak bagi anak betul-betul dapat apa yang dia belajar tu. Sebab tu kita kena buat kumpulan kecil. Nak bagi dapat betul-betul. Praktikal. Saya harap tuan-puan faham. Cuma, satu lagi saya nak cerita, bulan puasa ada sedikit perubahan. Bulan puasa sahaja kita ubahlah. Faham lah kan? Malam-malam bulan puasa orang nak tarawih. Okey? Saya harap tuan-puan faham. Jadi siapa nak daftar, boleh tekan link di ruangan komen. Untuk TikTok, boleh tekan link di bio. Okey? Kelas bersemuka tak? Kelas online. Kalau kelas bersemuka, kita ada kelas bersemuka. Cuma dia berada di Kedah lah. Alostar Kedah. Siapa yang berdekatan kot nak datang ke Alostar Kedah, boleh je. Tapi kalau yang lain nak datang, kalau tuan-puan duduk kat KL, takkanlah tuan-puan nak main tiap-tiap minggu, main Kedah. Kan? Kan? Kena masuk online lah. Okay? Boleh Saya harap tuan-puan clear. Alright? Jadi tuan-puan, dah nak dekat 10.20 dah. Okay? Pesanan saya, satu sahaja. Tindakan. Kalau tuan-puan tak bertindak, tuan-puan, bukan saya nak suruh tuan-puan daftar kelas tau. Okay? Kelas ni hanyalah option sahaja. Kalau tuan-puan nak daftar, tak mau daftar, terserah, tak ada masalah pun. Okay? Sebab kelas kita memang duk berjalan dah pun sebenarnya. Okay? Cuma kita hanya perlukan 12 orang sahaja untuk mengisi kekosongan untuk kemasukan bulan Februari. Okay? Cuma tuan-puan, tindakan daripada anda tak kisahlah bermula sekecil-kecilnya daripada rumah sebenarnya. Tuan-puan, itu sahaja. Jadi tuan-puan, ibu, siapa tanya berkenaan ibu, kita dah bagi dah link dekat komen. Boleh download ibu tu, kita bagi secara percuma. Jadi tuan-puan, untuk malam ini setakat itu sahaja program pada malam ini. Saya pun tak mau ambil masa anda banyak-banyak. Sekali saya cerita, saya sambung lagi jadi lagi panjang. Cuma tuan-puan, insyaAllah nanti kita akan ada program yang seterusnya. Program percuma ada, program berbayar pun ada. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Saya banyak lagi tuan-puan nak bagi kat tuan-puan sebenarnya. Selagi saya boleh bantu, insyaAllah saya akan bantu. Saya akan cerita segalanya. Saya terang. Saya tak pernah nak berahsia, saya tak pernah nak tutup apa-apa pun. Selagi saya boleh bagi, insyaAllah saya akan bagi. Lepas ni saya nak buat program apa? Cara isi borang. Saya memang tiap-tiap tahun ada. Cara isi borang, simulasi temuduga, macam-macam. Program memang khas untuk nak masuk sekolah ulal albab. Sebab kena faham betul-betul. Okay? Cuma masa menceburui kita lah malam ni. Tak sempat nak cerita semua. Memang tak sempat. Kalau tuan-puan nak dengar betul-betul 3 hari baru habis. Okay? Jadi tuan-puan, saya rasa setakat itu sahaja. Okay? Yang mana yang dah daftar, terima kasih. Yang mana tak sempat daftar, tuan-puan terus tanya dengan tim saya. Kalau dia kata dah penuh, saya pergi bincang dengan tim saya. Okay, saya cuba bincang dengan tim saya. Kalau untuk di TikTok, tuan-puan tekan link di bio saja. Okay, tuan-puan tekan link di bio sahaja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa, di lain hari, di lain waktu. Tuan-puan, terima kasih.
Yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang mana kurang itu datang daripada diri saya sendiri, tuan-puan. Saya minta maaf, tuan-puan, kalau saya ada terkasar bahasa, tersilap kata, mungkin ada benda yang menguris hati tuan-puan. Tuan-puan tak berkenan dengan cara saya ke, tuan-puan rasa ustaz ni banyak duk beletik, menyampah dengan ustaz ni. Saya minta maaf, tuan-puan. Okey. Jadi saya rasa setakat itu saja kot. Saya tangguhkan. Okey, tangguhkan program pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan, jemput-jemput follow TikTok saya, tuan-puan, Tarmizi Ulal Bab. Tuan-puan boleh tengok banyak konten-konten saya berkenaan benda-benda ni. InsyaAllah banyak manfaat kat situ. Tuan-puan follow lah. TikTok saya pun banyak perkara. Okey, tuan-puan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.